peluang sepenuhnya ketika diturunkan dalam setiap aksi untuk mempertajamkan lagi kualiti permainan. Ya, nak cuba drop. Kem Persatuan akan mengubah servis untuk satu slope. Itu, tapi dapat dibaca hakim. Tarik tinggi. Okay, macam hakim tadi ingat bola tu masih tinggi, tiba-tiba bola tu dah jatuh. Itu yang membuatkan hakim, saya rasa dia punya timing dia tu agak lari situ lah. Kadang-kadang banyak kemungkinan, kadang-kadang ada Kedudukannya terikat 4 sama. Dia dapat kali ini. Percubaan kedua. Kerana yang menjadi mangsa adalah Farhan Adam. Kalau kita lihat. Ada challenge dari Penang. Dalam daripada Persatuan. Tidak bola sebegitu. Hanya sekadar menyaksikan saja ia jatuh ke atas garisan. Harap ada balingan yang baik daripada Rizwan Hakim. Ke mana arah bola daripada itu ada masalah di situ. Flexibility kena tinggi. Baik daripada Persatuan. Bola kedua untuk Rizwan Hakim. Kali ini Yot Sanon mendapatkan Tunjukkan jauh pada net kot rasa je lah. Dia tengok ulangan ni. Ada challenge dari Camp Kuala Lumpur kerana mengatakan blocking daripada Yot Sanon. Kena jaring bola pertama daripada cantik kali ini daripada memakuk bola tu. Dia bukan melibas lagi, dia memakuk bola tu. Dia bola itu lurus Kali lagi yang dibuat oleh Persatuan. Kalau kita tengok situ, tu yang membuatkan Amirul Syazwan tidak boleh buat apa-apa. Dia hanya dapat Persatuan pula memang semakin bersemangat. Kali lagi. Maknanya Zarif memiliki, dia buat dia sampai try jadi. lagi. Sampaikan Farhan Adam terpaksa menggelungsur untuk mengambil bola itu. Bagaimana servis daripada Persatuan? Dia bola yang mengelirukan Zarif. ini kali pertama bola pendek ni, dia betul-betul di tengah di antara tiga pemain itu. Selalunya dia di depan sedikit di depan. Tetapi yang kali ni dia macam membuatkan ketiga-tiga pemain nak mengambil Zarif bola tu. ataupun servis laju. Kena jaring. Farhan Adam sekali lagi menjadi mangsa. Itu servis daripada Zarif tu, bermula tadi dia buat servis pendek, lepas tu dia tembak pula dengan servis laju. Yang tu yang seseorang pemain dia takut. 5 servis. Ya, jadi memang dia perlu. Tapi itulah. Persatuan pun dah 5 ni. Challenge. Mencari Rizwan Hakim. Pertama Hakim. Masih ada lagi. Masih lagi. Untuk Sanon. Ini mata terbaik untuk Kuala Lumpur. Yang kalau kita katakan bagaimana bersungguh-sungguhnya Ridwan Hakim. Betul. Sehingga terbabas-babas sampai keluar. Dan dia tidak mensia-siakan langsung setiap apa yang berlaku. Dalam gelanggang, terkeluar belakang kamera, masuk balik, dapat blocking. Zarif makin bersemangat. Bola pertama baik diapungkan oleh Farhan Adam sudah kepada Yot Sanon. Kalau daripada segi skill saya sentuh dari sini. Bila dia melakukan post ball menggunakan post her tu, dia sebenarnya skill tu susah untuk bukan semua orang yang boleh dapat skill itu Tapi daripada macam coach katakan tadi, skill itu
Dia menyamai apa yang dilakukan oleh Zarif pada set Betul. yang pertama. Dia punya skrip untuk penguatan mata tu lebih kurang Betul, macam set betul. pertama ya. Lebih kurang. Maknanya di segi pertahanan lah. Ya.